warahmatullahi wabarakatuh. Pada 13 Mei 2025, SK Bandar Baru Putra mengadakan majlis pelancaran program Sentuhan Harapan. Jom kita saksikan bersama. Wisata anak baik lagi cantik sekalian. Majlis dengan penuh takzim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Anak-anak didik kami untuk menguasai ilmu yang bermanfaat, terutamanya cerdik dan pandai, jadi mereka boleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, semaitkanlah dalam jiwa mereka semangat untuk membaca, berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat, serta minat dan menanam budaya membaca dalam kehidupan mereka, serta jadikanlah mereka anak-anak yang cerdik dan pandai, yang mampu bersaing dengan rakan-rakan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Majlis Ibu Haji Bandarina Semoga satu kelas dan mendidik dan ya, saya rasa kita perlu melihat kepada konteks guru sebagai cabaran benda yang baru. Ya, kita akan tengok lagi. Puan Zalia bin Nazar, Pegawai SMC Asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani dan salam Cinta Udara sentiasa unggul. Gigi dan bersarapan pagi, nak datang sekolah mesti sarapan pagi. Kalau perut kosong, macam mana ilmu nak masuk di dalam kepala? Okay? Kemudian banyakkan minum air kosong, sebab air kosong tu memberi kamu oksigen dan juga sampai kepada otak dan mudah untuk kamu belajar. Okey, hadirin yang dihormati sekalian, program pada hari ini adalah program Sentuhan Harapan yang merupakan satu inisiatif Jabat Pendidikan Daerah Kuantan Utara di bawah kelolaan Unit Pembinaan Khas Sektor Pembelajaran
bekerjasama dalam fasa pemulihan khas daerah Kuala Utara. Bila proses 3 hari membaca, menulis dan mengira. Okey, satu Malaysia kita rancang supaya semua anak-anak menguasai 3M. Okey, dan semua yang dilaksanakan bukan sekadar fizikal atau yang pertama adalah pendekatan dan sifat memastikan murid dengan bercita-cita. Murid bercita itu maknanya tidak menguasai 3M. Bukan mak ayah bercita-cita dengan kepala sekolah bukan. Mak ayah yang campak dengan sekolah bukan. Maknanya bercita-cita itu adalah tidak menguasai 3M. Okay? Melalui program ini kita dapat pertandingan semangat kolaboratif. Abang-abang dan kakak-kakak yang pandai boleh berayam. Akhir kata saya banyak kisah kejayaan milik tak Ustaz Muhammad Ibrahim. Saya dengan sepenuhnya melancarkan program Sentuhan Harapan Peringkat Daerah Kuala Utara bagi tahun 2020. Dan